Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan sambung tentang bentuk penelitian penjagaan. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang proses haji sebab Yusuf nak ambilkan tajuk ataupun subtopik perkongsian. Yusuf tak akan ajar tentang syarikat berhad ataupun koperasi hari ini sebab Yusuf tak cukup masa. Sekarang ni macam nak hujan je, tapi insyaAllah tak hujan masa Yusuf buat video ni. Okey, kita sambung dengan kalau mak lupa pula. Perkongsian. Perkongsiannya ada bilangan dan bilangannya ada 3 jenis bilangan. Satu ialah perkongsian biasa. Perkongsian biasanya ialah 2 hingga 20 orang. Sekarang ni kita pergi ke perkongsian berhad. Dan sekarang ni bilangan orang ini macam naik sikit, iaitu 2 orang hingga 50 orang. Dan sekarang ni kita pergi ke perkongsian liability terhad, iaitu PLT. Perkongsian ni agak unik sikit, tapi nanti saya akan berbincang dengan tentang ataupun mengajar tentang perkongsian ni. Tapi dia punya bilangannya 2 orang hingga tiada had maksimum. Yes, memang tiada had maksimum, bukan 50 orang, bukan 100 orang. Dan itu adalah tentang bilangan. Sekarang ni kita akan Isu akan mengajar tentang kelebihan dan kelemahan tentang perkongsian. Antara kelebihannya ialah dia menggabungkan kepakaran rakan. Jadi dia bukan satu orang saja, dia ada 2 orang saja, dan dia punya kepakaran ini berbeza. Dan dia mudah ditubuhkan. Dia sama macam milikan tunggal, dia mudah ditubuhkan. Dan modal tu lebih besar daripada milikan tunggal tu. Sebab kan kalau milikan tunggal tu sekecil kan. Jadi perkongsian ni modal tu lebih besar sikit. Tapi antara kelemahannya ialah tak ingat sangat, modal tu terhad dan perniagaan tu tidak berterusan jika pemilik meninggal dunia. Sama macam milikan tunggal lah. Dan akhir sekali ialah lupa juga, dia berkongsi kepakaran. Hari ni Isa banyak lupa, dan hari ni masa Isa nak buat video ni Isa agak penat sikit sebab Isa tak cukup tidur semalam. Tapi insyaAllah Isa dapat mengajar dengan melawan kepenatan Isa ada. Okay, kita nak tengok jenis-jenis perkongsian. Tadi kita dah sebut tentang jenis-jenis perkongsian, itu perkongsian biasa, perkongsian berhad dengan perkongsian liability terhad. Aduh, tak apa. Sekarang ni kita nak bincang tentang perkongsian biasa. Perkongsian biasa ni pada asasnya dia ada rakan kongsi biasa je, dan dia menanggung liability tidak terhad. Dan rakan kongsi biasa ni macam kita dah sebut, Isu dah sebut masa video semalam, dia ada hak untuk menguruskan perniagaan. Jadi itu je lah ciri-ciri perkongsian biasa. Sekarang ni kita pergi ke perkongsian berhad. Perkongsian berhad ni pada asasnya dia ada rakan kongsi yang macam paling bawah sekali, iaitu rakan kongsi berhad. Dia hanya rakan perkongsian berhad ni ada liability terhad. Sekejap, Abri, alamak, bukan. Dalam perkongsian berhad ni ada rakan kongsi yang mempunyai liability terhad. Jadi dia bagus sikit. Maksudnya diorang punya, ataupun Isa nak terangkan liability terhad tu ataupun liability tidak terhad. Kalau liability tidak terhad tu maksudnya segala aset atau harta akan digunakan untuk menjelaskan hutang. Liability tu dia ada hubungan dengan hutang. Kalau belajar dalam akad pun belajar perkongsian milikan tunggal pun sama juga. Ada dalam akad, percayalah Yusuf. Okay. Dan dalam perkongsian berhad ni dia ada satu rakan biasa aktif je yang menguruskan perniagaan saja. Sekarang ni kita pergi ke PLT, iaitu perkongsian liability terhad. Perkongsian ni adalah perkongsian alternatif sikit, dan dia adalah gabungan perkongsian biasa dengan syarikat berhad. Jadi dia agak unik sikit. Perkongsian ni ciri-ciri ada banyak lah. Jadi antaranya ialah entiti berasingan. Perkongsian ataupun pemilik dengan penjagaan itu 2 pihak yang berbeza. Jadi tak ada banyak sangat. Alamak, aku nak cakap. Dan liability terhad maksudnya segala aset atau harta tidak digunakan untuk menjelaskan hutang. Sebaliknya modal yang dilaburkan boleh
digunakan untuk diluluskan hutang. Jadi aset ataupun harta seorang pemilik ataupun rakan kongsi tidak digunakan lah. Dan last sekali ialah, saya lupa juga, hayat berterusan. Maksudnya jika seorang pemilik meninggal dunia ataupun muflis itu maksudnya bankrupt ataupun apa-apa jelap, perniagaan tu masih berterusan. Dia bukan macam perkongsian biasa lah ataupun perkongsian berhad. Bisa tahu sangat, jangan percaya sangat apa yang usahakan masa tu. Dan dia ada satu lagi, sikit lagi saya nak habiskan. Dia ada kelebihan juga. Antara kelebihannya ialah, alamak lupa pula, lupa je. Tak apa, walaupun video ni tak sempurna sangat, ada juga manfaat sikit kepada orang-orang yang tengok ni lah, kepada para penonton. Jadi minta maaf lah jika ada kesilapan, salah cakap ke, itu je. Okey, antara kelebihan PLT ialah entiti berasing. Maksudnya rakan kongsi tu bebas daripada undang-undang ataupun tindakan undang-undang daripada masyarakat. Dan satu lagi ialah liability to the head. Maksudnya dan last sekali iaitu flexibility perniagaan. Ada satu lagi tapi saya tak ingat sangat, tapi tak apa. Fleksibilitas manusia perniagaan tu boleh menukarkan syarat-syarat yang ada di dalam perniagaan, meletakkan syarat-syarat yang ada dalam perniagaan. Last sekali ialah tanggungjawab rakan kongsi. Saya nak tengok nota jap. Ini adalah antara tanggungjawab rakan kongsi. Antara tanggungjawab rakan kongsi ialah, antara tanggungjawab rakan kongsi ialah melindungi rahsia perniagaan, menjaga keselamatan rakan kongsi lain, memberi idea dan pendapat dengan mencari peluang ataupun sumber tahaman. Minta maaf lah kalau saya tengok nota pada video ini sebab Yusuf memang ngantuk. Dan sekarang ni Yusuf tak tahu ke tak Yusuf nak upload video ni tak, tapi insyaAllah Yusuf dapat upload. Dan itu sahaja. Sekarang ni kita nak pergi ke syarikat berhad dengan koperasi. Dan mungkin subtopik itu agak panjang sikit, tapi rasa perkongsian pada panjang sikit. Jadi itu je lah saja. Sekian, terima kasih.